Komputer, telefon, kenderaan dan persenjataan semua perlukan chip. Dan Intel bakal hasilkan prosesor AMD. TSMC pegang lebih 60% market penghasilan chip. Ini termasuk chip yang hebat-hebat dari US seperti Nvidia, Apple, AMD dan terbaru Intel. TSMC yang terletak di Taiwan di mana dari sudut geopolitik tak begitu baik kerana selalu didesak oleh China. Apabila sebahagian besar teknologi dari US dihasilkan di sana, mestilah US rasa tak selamat dan satu kerugian. Jadi itu antara sebab US melaburkan sebanyak 8.9 bilion USD dalam Intel untuk kembangkan lagi industri semikonduktor. Kemudian Nvidia pun ikut sama laburkan sebanyak 5 bilion USD pada Intel. Tak cukup dengan itu, ada laporan mengatakan bahawa Intel sedang berbincang dengan AMD dan Apple bagi pelaburan dan penghasilan chip. Ini disebabkan permintaan dalam industri semikonduktor sekarang sangat tinggi, jadi rugi kalau US biarkan chip yang direka di US tapi dihasilkan di negara lain. Untuk Intel hasilkan chip Nvidia, Apple dan AMD dalam masa terdekat, saya rasa tak mungkin sebab teknologi TSMC dah jauh tinggalkan Intel, tapi tak mustahil bahawa masa akan datang Intel hasilkan chip untuk syarikat lain sebab dulu Intel pernah kuat dalam penghasilan chip sekitar tahun 90-an hingga awal 2000. Berminat dengan konten macam ni, jangan lupa tekan butang follow.